salam sejahtera guys. Okey, anda bersama saya Afrina Faimah binti Amini dalam rancangan podcast Prisma Karya Studio SK Taman Tasik. Okey, sebelum korang tonton video ni, baik korang cepat-cepat pergi subscribe, like and share video ni dulu. Okey, pada hari ini saya membawa seorang yang istimewa pada hari ini, iaitu YB Rozia. Okey, YB sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, saya pun sihat juga. Gembira dapat jumpa YB hari ni tau. Okey, boleh YB perkenalkan nama penuh YB untuk penonton yang kat luar sana yang tak pernah tahu nama YB lagi. Oh, okey. Hai semua, saya pun nak jadi macam adik jugalah kan. Anak-anak sebenarnya kan. Nama saya Rozia binti Ismail. Nak tahu umur? Boleh. Boleh kan. Umur saya 62 tahun ya. Dan saya berkhidmat sebagai wakil rakyat Parlimen Ampang untuk sesi ini insya-Allah. Alhamdulillah. Okay. Kalau YB bukan bergelar YB hari ni, YB rasa YB akan jadi apa sekarang? Wow. Ya, apa saya akan jadi ya? Okey, sebenarnya kalau saya bukan YB, saya sebenarnya pernah selepas masa saya belajar, saya ambil bidang kejuruteraan awam. Ya, mungkin saya jadi engineer kan, sebab saya mungkin saya jadi pendidik juga kan, itu salah satu cita-cita saya. Sebab tu selepas saya habis belajar di Universiti Teknologi Malaysia, saya masuk bidang-bidang pembelajaran awal kanak-kanak ya, dengan universiti daripada Scotland, lepas tu dalam bidang lain-lain lah. Jadi apapun rasanya memang saya memang ada satu hasrat untuk berkhidmat, tak kira lah tak jadi wakil rakyat pun. Tetapi sebenarnya saya rasa bidang yang saya pilih itu insya-Allah kalau saya tak jadi wakil rakyat, saya akan terus memberi khidmat dalam bentuk-bentuk yang lain insya-Allah. Okey, tapi YB kata YB nak jadi seorang pendidik kan? Okey, kalau kenapa nak jadi seorang pendidik? Kenapa tak jadi pilot ke? Kenapa tak jadi driver ke? Oh ya, tak ya juga tak pernah terfikir pula saya kan. Tapi sebenarnya satu soalan yang menarik tu kan. Selalunya kita akan buat satu benda yang kita ada minat ataupun kita ada kemahiran. Kalau suruh saya buat kapal terbang memang habis dah. Tiap-tiap tahun kapal terbang jatuh banyak lah kan. Tapi sebenarnya kenapa saya pilih bidang pendidikan lah. Maksudnya memang saya rasa semasa saya belajar masa di universiti, saya dapat anak awal, saya kahwin awal lah ya. Bila saya kahwin awal, saya ada satu turning point ataupun perkara yang merubah persepsi saya tentang kehidupan ini. Tidak semestinya mengejar kerjaya, tetapi yang paling penting adalah untuk mendidik masa depan, terutama anak-anak lah masa tu. Jadi di situ saya nampak bidang pendidikan ni selalunya lah masyarakat ambil, kata kalau bahasa putihnya, take for granted ya. Dia rasa macam pendidikan ini satu benda yang semua diberikan kepada guru saja ya. Tapi sebenarnya istilah pendidikan itu atau mendidik itu sepatutnya apply to all lah ya. Setiap orang mesti ada satu tanggungjawab mendidik. Jadi kalau kita seorang ibu bapa, mendidik anak. Kalau kita seorang ketua masyarakat, kita mendidik masyarakat kan. Dan bila saya dalam bidang saya masuk dalam bidang kata politik ni ataupun sebagai wakil rakyat, tugas paling susah saya adalah juga untuk mendidik masyarakat ya, untuk memahami tanggungjawab dan juga hak mereka supaya mereka menjadi seorang insan yang ada jati diri dan juga boleh membawa pembawaan sebagai ahli masyarakat yang lebih baik. Okey, baiklah. So, terima kasih atas penjelasan. Saya tak boleh tanya soalan. Boleh. Okay. Saya nak tanya soalan tau. Okay. Apa yang paling seronok sangat kat sekolah SK Taman Tasik? Okey, yang paling seronok kat SK Taman Tasik ni senang je nak cakap. Suasana dia memang best. Padu. Sekolah ni nampak cantik je sebab baru diubah suai dengan lantai dewan sentasnya. Lepas tu bilik ni dapat cantik jugalah. Saya tengok buku tersusun kemas. Tapi itu kerja siapa? Itu kerja PSS, kerja penolong kanan hal ulang murid semua tu kan. Kerja murid ni siapa? Mana kerja murid? Kerja murid
tolong cikgu kutip sampah ke, kalau ada kotor-kotor kan. Dulu masa saya kecil-kecil, Ya. saya datang pagi tau, pukul 6.30 saya sampai kat sekolah. Saya lap tingkap, sapu sampah. Kat sini kuat tak? Buat. Ya ke? Buat. Kat sini PSS lah selalu. Jadi memang jaga PSS lah. Tapi saya pun nampak cantik lah PSS ni. Kan? Sebab paling kurang kalau kita di rumah kita mungkin tak kondusif. Kadang kita duduk rumah kecil kan. Jadi mungkin kat sini boleh memberikan satu inspirasi kepada anak-anak supaya boleh belajar dengan baik kan. Betul tak? Kat sini boleh sikit masa kan duduk sini? Tak, ada masa juga lah. Oh ada time. Ada jadual, ada jadual. Itu soalan boleh? Boleh. Kalau nak tanya lagi ke tak? Cita-cita nak jadi apa? Cita-cita saya nak jadi doktor gynecologist. Oh. Itu doktor pakar bedah wanita Sakit kuat? Ya. Okay, bagus. Saya doakan supaya hasrat itu tercapai insyaAllah. Amin. Ya, okay. Boleh saya sambung soalan? Oh ada lagi? Kan dah ambil. Boleh silakan. Okey. Boleh YB kongsikan serba sedikit tentang latar belakang keluarga dan zaman YB membesar? Tempat tinggal, lahir kat mana, lahir bila? Sudah Okay, pertama saya lahir pada tahun 1964. Semua cantik 8 Julai sebab hari jadi saya nanti semua bagi hadiah. Okay? 8 Julai kan. Sama dengan hari jadi Miss World Sidin. Okay? Kan Rashid Sidin. Okay. Saya dibesarkan di Hulu Kita Perak ataupun dalam kawasan Tanggul lah ya. Itu kawasan PM sekarang ni. Kenapa? Sebab di situ ada satu camp Police Field Force ataupun polis hutan ya, yang terbesar di masa itu adalah di peringkat ASEAN ya. Jadi bapa saya seorang anggota polis. Jadi dia asal daripada Melaka, tapi sebab saya anak bongsu daripada keluarga, bila bapa saya bertugas di PPH Hulu Kita itu, di situlah di mana tidak ada perpindahan dah ya. Jadi saya dibesarkan di situ daripada 1968 sehinggalah bapa saya pencen tahun 1986 ya. Arwah bapa saya lah. Jadi sekolah kat situ. Kita ada di dalam camp tu, kita ada sekolah kebangsaan. Lepas tu kita ada sekolah menengah rendah. Saya bersyukur kerana saya menjadi murid pertama di sekolah menengah rendah Hulu Kita tu. Jadi lepas tu baru saya sebab saya minat saya memang dalam kejuruteraan. Jadi saya telah pun memilih untuk masuk dalam sekolah teknik Ipoh lah, sekolah menengah teknik Ipoh 2 tahun. Saya ke Universiti Teknologi Malaysia, ambil bidang kejuruteraan awam dan tamat pada tahun 87 insyaAllah. So ada yang tak lahir lagi kan? Memang tak ada lah pun ya. Yang lahir Afrina lahir tahun apa? 2014. Oh ya Allah, lama kan. Okey, so itu sajalah. Jadi saya sekarang dah 62 tahun di sudut latar belakang pendidikan. Selain saya ambil pendidikan awam, saya ada pendidikan Al-Quran Sunnah, saya ada juga pendidikan awal kanak-kanak dan banyak lagi kemahiran lain lah yang sijil-sijil yang saya ambil insyaAllah. Bagi saya kehidupan ini kadang-kadang dia perlukan tambah nilai selalu dari sudut pengalaman dan juga kemahiran. Sebab tu saya suka begitu dalam bidang-bidang tertentu lah insyaAllah untuk memenuhi keperluan semasa. Wah, panjangnya. Panjang Hafal teks ke? Saya tak ada teks. Aku padu je kan. Okey. Kita ke soalan seterusnya ya. Ada lagi? Ada banyak. Jangan risau. Habis lambat lagi. Okey. Ada tak pengalaman YB susah atau cabaran besar yang betul-betul tau mengubah hidup YB ni? Ada. Banyaklah. Banyak. Tetapi saya rasa cabaran kami yang saya lah yang paling besar adalah bila kita hidup dalam keadaan serba kekurangan masa tu polis bapak kita gaji tak besar sikit. Jadi di masa tu lah kita kena buat buat kuih kan. Kita kena
maksudnya tolong mak belajar pula buat kuih sambil belajar kan. Lepas tu kita kalau macam kat sekolah, kalau katalah sekolah ada buat apa-apa kan, nak pergi rombongan. Zaman dulu nak pergi rombongan ni sesuatu yang menyeronokkan, tetapi bila orang lain boleh pergi sebab dia ada duit, kita tak ada duit kan. Jadi pengalaman itu walaupun saya rasa tidaklah perit, tidak menyeronokkan, tetapi mengajar saya lebih untuk bekerja lebih kuat. Dan kita jangan harapkan ibu bapa kita menyediakan kesemuanya, tetapi kita perlu terlibat juga dalam menyediakan perkara itu. Jadi mak saya sentiasa mengatakan kalau apa-apa keperluan semasa, mak saya akan kata tak apa, kita buat sama-sama. Jadi itulah keseronokan yang ada kan. Tapi zaman dulu lain tau. Zaman dulu kalau ambil report card, mak bapak akan datang ke sekolah kan, sama kan kat sini ya, sama. Tapi mak makcik tak pandai membaca. Jadi dia tak tahu pun huruf tu apa kan, nombor tu apa. Yang dia tahu merah ataupun biru. Jadi kalau fail merah lah kan. Fail merah lah kan. So bila merah tu memang ada yang nyorok bawah meja lah. Takut dan sebagainya. Jadi itulah sedikit kan. Alright, ada tak pengalaman tu kat sini? Pengalaman Takut susah. bila mak datang atau bapak datang nak ambil report card. Mesti lah takut. Kalau saya tahu result tu baik, saya akan panggil mak saya. Kalau tak baik? Kalau tak baik, saya akan panggil ayah saya. Kenapa macam tu? Sebab mak saya garang sikit lah daripada ayah saya. Oh, ni pandai lah ni. Cari siapa yang berstrategi orangnya. Okey, YB, ada tak nilai yang paling penting yang YB pegang dari dulu kan sampailah sekarang ni? Ada. Okey. Saya punya nilai yang saya sentiasa pegang, biasakan yang betul jadi biasa. Faham tak? Tak. Biasakan yang betul. Benda yang betul tu mesti jadi kebiasaan kita. Contoh apa ya? Katalah benda yang biasa kita buat dan benda betul. Kalau di sekolah apa ya? Saya tak pergi sekolah dah lama kan. Baca buku. Benda tu bukan baca buku, disiplin, ya, disiplin membaca, ya, disiplin membaca. Benda tu betul tak? Betul. Betul. Jadi biasakanlah. Kan? Biasakanlah membaca. Kalau kita disiplin baca ulang kaji tu sentiasa, kita akan biasakan. Tetapi biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kan? Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Biasa kita buat, tak semestinya benda tu betul. Betul tak? Ya. Contoh makan jajan. Tak betul. Tak betul kan? Jadi betul kan? Jangan makan jajan. Makan benda yang berhasiat. Okey. Jadi betulkan yang biasa yang betul tu adalah satu konsep ataupun nilai hidup yang saya pegang, insya-Allah. Sebab tu daripada situ saya rasa keberanian itu akan timbul kalau kita menjadi orang yang sentiasa betul dalam tindakan kita, insya-Allah tidak ada sebab kita menjadi seorang yang takut ataupun tak pandai ataupun tak boleh, insya-Allah. Kan? Sebab kita dalam kayu ukur yang betul dalam kehidupan, insya-Allah. Ya betul. Saya setuju. Setuju Setuju. Kalau tak setuju kan saya kena tukar lah nampak kayanya. Oh tak. Kalau dia setuju okey Saya lah. setuju. Baik, saya setuju kan. Okey. Bila dan macam mana YB mula berminat dengan politik ni? Ada cerita politik juga ya. Ya. Sebenarnya ramai orang silap tentang politik itu apa kan. Politik itu sebenarnya istilah mudahnya, ingat sampai bila-bila, politik itu adalah menguruskan orang. Ya, menguruskan manusia. Jadi minat saya sebenarnya mungkin bermula masa saya di universiti lah. Saya jadi pimpinan pelajar, di situ diberi tanggungjawab, ya, menguruskan mahasiswa-mahasiswi di sana. Di situ permulanya minat itu adalah. Tetapi kepartaian, politik berpartaian ini saya bermula tahun 1998. Okey, faham? Faham kan? Dan saya menjadi wakil rakyat bermula pada tahun 2008. Jadi 3 tahun sebagai ahli Dewan Negeri dan 1 tahun sekarang ini sebagai ahli parlimen. Beza tu negeri dengan parlimen. Ya, jadi semuanya 4 penggalah dari wakil rakyat. Okey.
pernah tak YB rasa cepat mengalah atau tiba-tiba nak putus asa je bila dah dapat jadi parlimen kan? Pernah tak? Oh, okey. Amboi. Sebenarnya manusia kan, biasalah dia kadang-kadang ada naik turun dalam kehidupan kan. Pada saya putus asa ini istilah hanya kepada orang yang gagal lah ya. Bagi saya tak ada sangat terkesan. Putus asa tu tidak ada, tetapi saya sentiasa ambil pendekatan melihat semula apa kesilapan yang ada itu ataupun apa perkara-perkara yang apakah benda itu saya boleh kawal ataupun saya tak boleh kawal. Kalau saya boleh kawal, saya berubah cepat ataupun saya ambil tindakan yang betul, yang cepat insya-Allah kan. Ada satu perkara yang mak saya ajar, nak tahu tak? Mestilah nak. Kita kena jadi penyelesai kepada masalah. Betul. Ya? Jadi kalau kita tak boleh selesai masalah tu, sebenarnya kita lah yang bermasalah. Jadi bermasalah maknanya mungkin kita jadi putus asa, marahkan orang dan sebagainya kan. Jadi bila mak saya sebut kita kena jadi orang yang menyelesaikan masalah. Masalah itu masalah kita ke, masalah orang ke, ya. Jadi akhirnya kita akan jadi orang yang sentiasa mencari pendekatan-pendekatan yang baik untuk maju ke depan insya-Allah. Ya, betul. Okey. Ni soalan yang paling last. Betul? Betul. Okey. Apa nasihat YB dekat anak-anak muda luar sana yang ingin menceburi bidang kepimpinan ni? Saya punya nasihat, bukan semua orang boleh jadi pemimpin ya, tetapi bagi mereka yang nak menceburi bidang kepimpinan ini, kepimpinan ni bukan jawatan ya. Dia adalah satu tanggungjawab untuk kita memperbaiki ataupun memberi dukungan kepada golongan yang lain. Jadi nasihat saya, nak jadi pemimpin ada banyak nilai-nilai yang perlu kita ada kan. Jati diri yang kita perlu tanamkan, sebab jadi pemimpin ni dia macam secara otomatisnya dia adalah contoh kepada orang lain. Jadi sama juga pesanan saya macam tadi, jadi pemimpin kalau kita boleh menyelesaikan banyak perkara dan boleh menambahkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita, penuhi kemahiran-kemahiran tertentu, terutama kemahiran komunikasi ya, dan juga kemahiran memimpin yang penting. Yang penting urus masa dengan baik. Ya, okey. Jadi rumusannya kat sini, kepimpinan tu bukanlah jawatan kan? Dan kepimpinan itu bukan benda anugerah. Ya, dia boleh dibentuk, dia boleh dimahirkan ataupun boleh belajar. Jadi kalau di luar sana rasa macam, terutama kepimpinan wanita, ramai orang wanita-wanita ni kalau pergi level tinggi dia rasa macam takut kan, memimpin wanita muda saya nak sebut kan. Sebenarnya memimpin ini tengok pada niat kita, kalau niat kita untuk membantu masyarakat dan sebagainya, tapi dia bukan jawatan semata-mata, dia ada tanggungjawab tertentu dan kemahiran yang perlu kita isikan kepada dalam diri kita. Okey, baiklah. Kita sudah sampai di penghujungnya. Jadi, terima kasih YB Rozia kerana dapat meluangkan masa bersama kami dalam rancangan podcast Prisma Karya Studio ni. Okey, nanti saya boleh jemput pula datang ke podcast saya. Boleh. Saya ada akademi Rozia Ismail. Mungkin saya boleh bentuk, sebab saya ingat lagi pesanan kami lah. Saya sekarang dalam jatuhkuasa untuk membangunkan hak-hak kanak-kanak. Jadi di antara perkara yang dipesan, kanak-kanak ini bukan hanya perlu kita berikan hak dan juga kata tanggungjawab kepada mereka, tetapi kita kena memimpin menjadi pimpinan akan datang. Jadi jom sama-sama kita bentuk generasi akan datang. Boleh? Okey. Jadi semua ingat ke tak ingat apa yang telah dinasihatkan oleh YB Rozia tadi? Ingat? Okey, Alhamdulillah. Sematkan dalam hati, ingat dalam otak. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.